Korang nak tahu tak apa beza kancil dan dinosaur? Semalam saya buat video pasal hala tuju dan kualiti pimpinan utama parti bersama. Ada juga ceplos-ceplos komen, katanya tak boleh samakan politik dengan tentera. Saya tak nak jawab sebab saya dah bagi tahu dalam video ni. Ceplos-ceplos nanti tengok video ni dekat profil saya. Hari ni saya masih nak cerita pasal parti bersama. Saya nak bagi tahu apa yang membezakan parti bersama dengan parti-parti dinosaur yang lain. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, like, komen dan yang paling penting, repost video ni. Dalam ketenteraan, peperangan biasanya dibahagikan kepada 3 tahap. Strategic level, operational level dan tactical level. Ketiga-tiga tahap ini saling berkait. Strategik menentukan apa yang hendak dicapai. Operational menentukan bagaimana kempen dilaksanakan, manakala tactical menentukan bagaimana pertempuran dimenangi. Jika dilihat daripada perspektif strategik, operational dan tactical, parti bersama adalah sebuah parti yang cuba membina asas perjuangan bermula dengan strategik, bukannya bermula dengan kempen. Dalam aspek ini, 12 agenda parti bersama menjadi kerangka strategik yang menghubungkan visi parti dengan pelaksanaan di lapangan. Bukan sekadar manifesto pilihan raya. Saya tunjuk infografik ini sekali lagi supaya korang faham apa yang saya maksudkan 12 agenda parti bersama menjadi kerangka strategik yang menghubungkan visi parti dengan pelaksanaan di lapangan. Parti-parti lain bermula dengan persoalan macam mana nak menang pilihan raya. Tetapi parti bersama bermula dengan persoalan yang lebih besar. Malaysia yang macam mana kita nak bina. Sebab tu parti bersama terlebih dahulu menetapkan visi perubahan, nilai perjuangan, matlamat jangka panjang dan 12 agenda sebagai kerangka tindakan. Ini menjadikan perjuangan parti bersama tidak bergantung kepada isu harian semata-mata. Saya ulang sekali lagi dalam bahasa strategi ketenteraan. Purpose, memberi peluang sama rata kepada rakyat dan meningkatkan mobiliti sosial. Method, 12 agenda parti bersama. End state, Malaysia yang lebih makmur, institusi lebih bersih dan generasi akan datang mempunyai masa depan yang lebih baik. Ini menunjukkan strategi bermula dengan kenapa kita berjuang, bukan sekadar bagaimana hendak menang. Strategic level dah faham. Sekarang kita masuk ke operational level. Selepas strategi jelas, barulah operasi disusun. Dalam bahasa yang lebih mudah, menterjemahkan strategi kepada tindakan. Kalau ikut perancangan asal, jelajah kancil akan menerangkan satu persatu 12 agenda parti bersama kepada umum secara detail. Tetapi disebabkan PRN Johor, maka perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan. InsyaAllah, berdasarkan ucapan Saudara Rafizi Ramli semasa majlis terima kasih sukarelawan pada Ahad lepas, perkara ini akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Saya harap korang semua dengar dan nilaikan sendiri nanti. Korang rasa kenapa Saudara Rafizi Ramli nak buat sesi penerangan 12 agenda parti kepada umum? Sebab dalam operational level, penting untuk memastikan semua orang bergerak ke arah yang sama untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Strategi dan operational level dah jelas. Sekarang kita masuk ke tactical level. Tactical level ni macam mana? Kalau strategic level adalah berfikir, operational level adalah merancang, maka tactical level adalah bertindak. Ini adalah kerja sebenar. Tiada lagi perbincangan, tiada lagi mesyuarat panjang, masa untuk bertindak. Sebagai contoh, saya buat video ni adalah tactical. Live TikTok, YouTube, Facebook, poster cantik, podcast, ceramah, jumpa rakyat, semua itu adalah tactical level. Okey, awal tadi saya cakap, saya nak bagi tahu apa beza parti bersama dengan parti-parti dinosaur yang lain.
Saya dah terangkan strategi, operasional dan taktikal parti bersama. Nampak tersusun dan mudah difahami. Cuba korang bandingkan dengan parti-parti dinosaur lain. Saya tak nak sentuh secara detail strategi, operasional dan taktikal parti-parti dinosaur lain. Tapi kita semua boleh nampak tiada hala tuju yang jelas. Strategic level tak jelas. Operational level keliru. Dan tactical level berselerak. Kesannya membazir dan objektif akan gagal. Kesilapannya adalah sibuk dengan tactical tetapi tiada strategi. Hebat di sosial media tapi rakyat masih tak faham. Parti ini perjuangkan apa sebenarnya? Adakah reformasi? Adakah perpaduan ummah? Adakah bangsa Melayu? Adakah agama Islam? Tapi apa yang kita nampak macam perjuangkan kuasa je. Betul tak? Sebagai penutup, saya sokong dan menyertai parti bersama bukan kerana bosan dengan permainan politik parti-parti dinosaur semata-mata. Saya sokong sebab saya nampak dengan jelas hala tuju parti bersama. Dan saya yakin dengan kepimpinan parti bersama. Biarlah ceploh-ceploh nak cakap apa sekarang. Yang pasti segala perancangan parti bersama adalah untuk PRU 17. Saya ulang, PRU 17. Decisive Operation adalah pada PRU 17. Sekarang adalah fasa Shaping Operation. Kalau ada keperluan, nanti saya akan buat video pasal Decisive dan Shaping Operation. Akhir sekali, parti bersama merupakan parti pertama saya. Saya berada di tactical level, bukan strategic dan operational level. Sebab tu saya buat video-video penerangan macam ni. Saya harap penerangan saya jelas dan mudah difahami. Kalau masih perlukan penerangan, boleh komen dekat bawah. InsyaAllah, saya akan respon. Jika siapa-siapa berminat nak sertai parti bersama, boleh scan QR code yang saya tunjuk ni. Jom bersama membina negara kita. Tindakan yang hebat bermula dengan strategi yang jelas. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.